Dia boleh adjust ke atas and then dia boleh turun ke bawah sebab dia fleksibel. Memang mantap guys. Kalau korang sedang mencari monitor arm, korang boleh dapatkan Expose monitor arm ni. Bagi saya kualiti dia premium, tapi harga tak sampai RM60. Versi kali ni dia dah upgrade. Kabel management dia lebih teratur. Semua tertutup. Kabel akan lalu pada bahagian dalam, jadi nampak lebih kemas. Dalam box ni korang akan dapat full accessories termasuk dengan skru untuk lock VESA mount. Korang kena pastikan yang monitor korang ada VESA mount pada bahagian belakang. Cara nak pasang dia pun sangatlah mudah. Ada dua pilihan. Jika meja korang dah ada lubang, korang boleh pasang tapak melalui lubang ni. Tapi jika tak ada, korang boleh guna cara lama. Lepas tu korang boleh pasang dia punya arm. Monitor arm ni walaupun dia murah, tapi dia punya build quality memang premium. Arm dia ni boleh laras tau. Nak tinggi ke, nak rendah ke, nak landscape, nak portrait, nak adjust angle pun boleh. Ataupun nak pusing 360 darjah pun boleh. Dan korang boleh lock dia punya sendi ni kalau tak nak dia bergerak. Arm ni sesuai untuk monitor dari 10 hingga 27 inci. Berat dia boleh tampung dalam 2 hingga 15 kilo. So kalau korang nak dapatkan satu, link dah saya sediakan. Boleh tekan dan order sekarang.